Kadang-kadang orang lain ni, dia lorak nak pergi sekolah pagi anak-anak kita ni, tak semaya subuh. Kalau semaya subuh, wirid tak ada, dok belaka. Sebab tu kerajaan negeri ubah waktu kemasukan sekolah Yayasan Islam Kelantan ni, buah Kelantan negeri ni, kita start pukul 8. Sebab kalau masuk pukul 7.30, dia belorak. Setengah tu pakai tak semaya subuh. Nak pergi ngaji sekolah. Atau semaya subuh kerana lorak tak sempurna. Jadi kita enjoy. Hak ni hak kita ada kuasa. Sekolah lain pada bawah kelantan kita tu, kita tak ada kuasa. Jadi kita buat sekolah ni start pukul 8, kemudian balik lewat. Lepas pada semaya zuhur berjamaah di sekolah. Semaya ni rukun Islam. Wajib kena jaga. Bukan semaya ni disebut dalam hadis, amalan yang mula-mula Allah Ta'ala kira pada hari kiamat kelak ialah semaya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi as-salah. Amalan yang mula-mula Allah Ta'ala itu pada hari kiamat ialah semaya. Fa in saluhat saluha sa'iru amali. Kalau semaya yang sempurna, Nabi sebut, insya-Allah hak lain pun molek. Dan alhamdulillah bila kita jaga semaya, kita ambil berat anak-anak kita soal semaya, kita tengok dari segi pencapaian akademik SPM baru ni, sekolah kita terbaik. Dan Kelantan ini mencatat, pelajar-pelajar mencatat keputusan cemerlang ni ramai daripada Kelantan. Bahkan ada seorang anak orang asli, orang asal, dapat 8A. Hamba panggil pergi di pejabat, kita bagi penghargaan. Panggil dengan mak dia. Dan dia ni orang Islam. Dan mak dia bila temu ramah, jaga semaya. Jadi semaya ni besar. Jadi kena jaga anak-anak kita supaya jangan tinggal semaya.